Sekarang kita dekat Pulau Sembilan. Kumpau. Ni tak kumpau ni. Hello. Hello. Saya kata kalau kumpau delete semua video. Mantap. Assalamualaikum guys. So hari ni kita bersama tekong kita, Kasha. So mana kita hari ni? Kita pergi menuju ke Pulau Sembilan. So seawal 7.30 pagi kami terus luncur, terus pergi menuju ke sana dan kami stop lah dekat ni apa? Bot nelayan. So kami minta kat dia orang umpan ikan bilis kecil-kecil tu. So kami terus luncur terus ke Pulau Sembilan. So Pulau Sembilan ni dia ada 9 buah pulau yang duduk dekat-dekat situ. Tu yang orang panggil Pulau Sembilan. So ni memang tempat spot mancing lah. So ikan kat sini memang rancak. So masa dalam perjalanan tu kami jumpa boiling tau. Ui, macam rancak betul ikan kat situ kan. So kami pun terus lah ambil apa ni, terus campak kan. Apa yang ada jig ke, gewang ke apa ke, semua try campak kan. Tapi tekok pun tak kena. Tak tahu boiling apa. Lepas campak tu terus senyap, terus hilang. Tak tahu. Tengok burung tu pun tak pergi mana dah. Hilang dah dia punya ikan-ikan. Tak tahu macam caru ke, GT ke kan. So tak ada rezeki lah kat sini. So kami teruskan ke next spot. So kita berkonsepkan slow jig untuk hari ni. So untuk first strike, cikgu. So dia awal pagi dah strike GT, anak GT. Dia current, dia first strike tau, geram gitu lah So next tekong kita duk tarik ikan apa tak tahu tu kan, melengkung. Aku pun kena dah juga kan, melengkung lah. Tengok ikan apa. Nah, kerapu. So ikan kat sini memang rancak lah. Korang kena try lah trip ni kan, at least sekali lah semua hidup. Selain daripada tu korang boleh tengok juga pemandangan kat sini. So sambil santai-santai tu sap, kena tarik kan. Dengan ikan, tak tahu ikan. Tu. Dia punya tarik lengkung kan. Tapi tu lah dia masuk batu pula. Lepas tu dia keluar balik. Dia keluar balik memang aku tak bagi can lah kan. Naiklah kapu. Kami cuba juga casting dekat batu-batu tu lah, pakai gewang kan. So tak ada ikan, tak ada. Tak tahu kenapa, memang tak serasi kot. Tekong kata kalau hidup memang rancak ikan kat sini. Casting je memang makan. Tapi dalam kata tak ada tu. Member strike terus. Geram aku tengok. Melengkung-lengkung tarik. Tak tahu lah ikan apa kan. Kita pun tak tahu ikan apa kan. Menekan. Sudahnya tu dah GT. So lepas tu kami termiss lah satu momen tarik ikan lalu-lalu ni. Sebab masa tarik ni dia menggelupok. Habis tali dekat dalam bot tu semua duduk sapu. So tak ada lah nak ni kan. So kalau aku cakap aku dapat ke, korang bukan percaya pun kan. Caru pun ada tapi tak adalah banyak sangat. So hari pun dah petang. So kami decide nak cari ikan laut lah kan. So kami cari popot, nyari ikan laut ni. Kita pun guna Apollo. Kita cari ikan laut, ikan selah kan. Rezeki tu dapat ikan apa, caru ke, kembung ke kan. Tapi kita dapat ikan apa ni je. Sonok lah layan dia kan. Campak je makan. Tapi kat sini pun ada kawan-kawan juga. Jerit aku punya drag, aku tarik dah. Tapi aku duduk tekan ni pula. Mati kan pula dia punya kamera. Mati. Ni ikan dia hasil. Boleh tahan lah kan. Boleh lah, jadilah buat rasa kan. So hasil kita hari ni, alu-alu, talang. Ni ikan apa? Landuk, ikan landuk. Kena lah. Ada. Ni bapak GT. Talang, caru, segala kerapu. Kas lah. Baik. Cikgu, kata-kata Tak kumpau. Kata-kata ni jangan serik ya. kata kalau kumpau delete semua video.